Okey. Ini cara kita nak kenalkan diri kita. Minggu lepas kita dah buat dah dalam kelas. Kita mulakan dengan Haji memashite. Betul. Okey, lepas tu kita kenalkan nama kita. Nama ni pengenalan diri kita yang pertama, betul? Watashi wa Nizam desu. Awak tukarkan nama awak lah. Ataupun nama desu saja. Haji memashite Nizam desu. Okey, yang ketiga kita bincangkan awak berasal dari mana? Kita berasal dari mana? Contoh sensei Johor kara kimashita. Johor kara kimashita. Johor kara kimashita. Okey. Dan yang terakhir kita sebut apa? Nice to meet you. Dozo yoroshiku. Dozo yoroshiku. Ini ada yang dah buat kan minggu lepas kan? Saya rasa ada 4 orang saya panggil ke depan. Sebutkan balik pengenalan diri ni. Okey, jadi hari ni kita nak sambung. Kita nak sambung lagi. Dengan kita next slide. Okey, hari ni kita nak kenalkan kawan kita. Introducing others. Others, example, your friend, your family, pada orang lain. Okey, contoh, kita nak kenalkan kawan kita. Kita sebut apa? Okey, this one. Kochira wa, saya gunakan warna lain lah. Kochira wa, siapa nama kawan awak tu? Letakkan sang des. Kochira wa, okay, siapa nama dia? Sang des. Boleh? Cuba sebut. Kochira wa. Nama kawan awak. Sang des. Contoh, saya nampak kat sini Grace. Grace sang. Imaska, ada Grace sang? Yes, sensei. Okay, Grace boleh buka kamera. On camera. Cannot. Cannot. Okay, tak apa. Kita minta seorang lagi. Haris. Haris sang, ada Haris. Haris lelaki okey kot. Haris ada? Haris Ikhwan? Ada. Okay, onkan kamera. Tak boleh on lah, sensei. Kenapa? Tak siap lagi. Okay, siapa yang dah siap? Eng Kai Sen sang. Eng sang? Ada Eng? Ada Eng? Eng sang? Tak boleh. Tak boleh juga? Okey, tak apalah. Okey, contoh saya kenalkan Eng pada kawan-kawan semua. Hai, saya sebut Kochirawa Eng sang des. Kochirawa Eng sang des. Saya tunjuk pada Eng. Kochirawa Eng sang des. Boleh? Okey, kalau saya tunjuk pada Haris tadi, Kochirawa Haris sang des. Kochirawa Haris sang des. Nampak tak? Eng, onna no hito desu ne. Haris sang wa otoko no hito desu ne. Onna ni perempuan, otoko ni lelaki. Jadi tak kira lelaki ke perempuan, kita gunakan sang. Apa maksud sang sekarang ni? Sang ni title lah pada encik, puan, cik, apa-apa pangkat pun kita gunakan sang. Sang tu bukan nombor 3. Yang ni dia meaning yang lain untuk panggilan tuan, puan dan sebagainya lah. Boleh? Okey, kalau tak boleh buka kamera, okey, Eng sang. Okey, tak apa. Sensei dah buka kamera. Awak kenalkan sensei pada kawan-kawan dalam kelas awak. Boleh? Eng sang. Macam mana nak sebut? Macam mana nak sebut? Kenalkan sensei pada kawan-kawan awak. Mana Eng tadi? Sini. Cuba sebut. Macam mana nak kenalkan sensei pada kawan-kawan? Kochirawa. Okey, nama sensei? Nizam sensei. Des. Des. Sekali lagi, mau cerita ulang. Kochirawa. Kochirawa Nizam
sensei desu. Okey, gunakan sensei ataupun sang. Kuchirawa nizam sensei desu ataupun kuchirawa nizam sang desu. Pun boleh, tak ada masalah. Panggilan itu satu sajalah. Ada pelajar dia sebut dua-dua. Kuchirawa nizam sensei sang desu. Damai desu. Tak boleh. Kena satu je panggilan. Kuchirawa nizam sensei desu. Kuchirawa nizam sang desu. Boleh? Jadi kalau dalam kelas, macam minggu lepas kan kita banyak buat aktiviti, awak kena kenalkan kawan sebelah awak. Kuchirawa siapa nama dia? Kuchirawa siapa nama? Okey. Hai, Shitsuan, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi next slide. Okey, renshu shimashou. Renshu shimashou. Kita practice lah. Let's practice. Kuchirawa, okey, nama dia siapa? Sang desu. Kuchirawa. Okey, yang pertama ni siapa ni? Kuchirawa. Nama dia? Mike-san desu. Kuchirawa Mike-san desu. This is Mr. Mike. Boleh? Okey, nombor dua ni siapa ni? Kuchirawa. Okey, kenalkan. Joy-san. Ada Joy? Kuchirawa. Ada Joy. Tak ada. Joy tak ada. Okey, Ko Wee Kwan-san. Hai, Ko-san. Ada Ko-san? Okey, kenalkan. Kenalkan sensei. Siapa nombor dua ni? Okay. Kuchirawa Yamada-san. Hai. Yamada-san. Yeah. Desu. Yes. Kuchirawa Yamada-san desu. Kuchirawa Yamada-san desu. Betul Okey desu. Kuchirawa Yamada-san desu. Okey, yang ketiga ni siapa ni? Ini mudahlah Kuchirawa Ri-san desu. Okey, Eng kata mikrofon. Okey. Joy kata mikrofon. Eng, okey betul Yamada Okey, nombor tiga ni Kuchirawa Ri-san desu. This is Mr. Lee Boleh. Hai, Kuchirawa. Yang ni dekat kamera ni. Kuchirawa. Nizam Sensei-san. Hai, Nizam Sensei desu. Nizam Sang desu. Salah satu lah. Boleh, kosong. Kuchirawa, Nizam, Sensei desu. This is Mr. Nizam. Nizam. Ini teacher Nizam. Kalau awak tak masuk kelas Sensei, kan? Tak tahu juga. Kalau kita tak buat kelas fizikal pun awak tak perasan Sensei kan? Tak apa-apa nampak dalam kamera kan. Sensei pakai kamera yang murah je. RM25. Ada kamera yang mahal yang HD. Sensei pakai yang murah je. Jadi tak perasan. Sebab tu kena buat physical class. Okey. Sebenarnya physical class ni bukan apa. Kita dah decide dekat pusat bahasa, kita tak buat online class sebenarnya. Kalau kita buat semua online class, 14 minggu kita kena buat online. Tapi sekarang ni kita buat hybrid. Hybrid ni maksudnya macam mana? You kena bersemuka juga dengan sensei. Tak boleh semua online. Itu dia punya maksud hybrid. Kita boleh buat online tapi tak boleh 100%. Kena jumpa dalam 4 atau 5 minggu. Itu dipanggil hybrid. Okey. Boleh Yang ni Kuchirawa siapa nama dia? Alright. Okey, ni tadi siapa ni? Kosang. Siapa nama tadi? Yamada. Okey, Yamada Sangwa. Yamada Sangwa. Kalau Jepun apa? Nihongo. Nihon. Nihongo bahasa Jepun. Nihon saja. Nihon Jin desu. Yamada Sangwa Nihon Jin desu. Apa maksud kata Nihon Jin? Japanese. Yes, Japanese lah. Orang Jepun lah. Kalau macam kita, orang Malaysia macam nak sebut? Malaysia Jin desu. Malaysia Jin desu. Okey, jadi tengok ayat yang ni. Okey, tengok ayat yang ni. Yamada Sangwa
wa is particle penyambung ayat. Nihon jin desu. Yamada-san wa Nihon jin desu. Noun 1 is name. Noun 2 is country. Okey, ko daripada mana? Negeri mana? Doko kara kimashita ka? Sorry, sister. What you say? Sorry. Okey, sensei ko daripada negeri mana? Johor Jingnes. Johor kara kimashita. Johor kara kimashita. Okey, boleh tak cakap Johor Jin? Dame desu. Tak boleh. Jin ni untuk apa? Country. Tak boleh sebut Johor Jin. Kena sebut Johor kara kimashita. I am from Johor. Jin ni untuk negara saja. Watashi wa Malaysia Jin desu. Boleh. Watashi wa Johor Jin desu. Tak boleh. Okey, boleh? Yang lain? Boleh. Siti Mas Idayu-san. Idayu-san, ada? Ada? Tak ada. Tak dengar suara. Okey, mungkin mikrofon tu. Teh-san, Teh Ki Jun-san. Ada Teh-san? Ada. Ada, Okey. Teh-san, anata wa Malaysia Jin desu ka? Apa nak jawab? Saya tanya. Anata wa Malaysia Jin desu ka? Awak orang Malaysia ke? Kalau yes, yes. Hai, Hai Malaysia Jin desu. Boleh sebut? Hai, Teh-san. Malaysia Jin desu. Hai, watashi wa Malaysia Jin desu. Ko-san? Jin desu. Malaysia Jin desu. Hai, watashi wa. Saya tuliskan. Saya tuliskan hiragana, boleh? Hai. Hai. Malaysia. Dia. Hai, Malaysia Jin desu. Malaysia tu katakana lah. Boleh tuliskan romaji lah. Kita belum buat katakana kan? Hai, Malaysia. Malaysia. Hai, Malaysia Jin desu. Boleh Tessa? Boleh. Okey, kita praktis. Siapa nama dia dan orang mana? Yang pertama ni siapa nama tadi? Siapa nama yang pertama ni? Ingat lagi? Li. Ri. Okey, Ri Sangwa. Ri Sangwa kalau orang Korea? Li Sang-wa. Kang Koku Jin desu. Li Sang-wa Kokangu Jin desu. Han Koku. Sebut Hankoku. sekali. Bukan Han Koko, bukan? Kosang. Kang Koku. Tengok hiragana yang saya tulis ni. Kan Koku. Ri Sangwa Kang Koku Jin desu. Oh, Mr. Lee is Korean. Mr. Lee ni orang Korea. Okey. Teh-san, yang nombor 2 ni tadi siapa ni? Nombor 2. Maiku. Maiku. Mike orang Amerika. Sebutkan Mike orang Amerika. Mike orang Amerika. Mike Sangwa. Mike Sang-wa. Orang Amerika. Amerika Jin desu. Mike Sang-wa Amerika Jin desu. Mike Sangwa Amerika Jin desu. Boleh Okey, yang terakhir. Nombor 3 ni. Siapa nombor 3 ni? Teh-san. Tak tahu. Tak tahu. Ini siapa ni? Siapa tahu? Siapa tahu ni? Kalau saya apa saya?
Kalau saya, watashi, betul. Buat ayat Grace Sang, saya orang Malaysia. Boleh buat ayat. Saya orang Malaysia. Watashi Okey, Malaysia Jinsu. Hai. Hai, watashi wa Malaysia jin desu. Watashi wa Malaysia jin desu. Sekali lagi, Grace Sang. Watashi wa Watashi wa Malaysia Jin desu. Okey, betul. Watashi wa Malaysia jin desu. Okey desu ka? Okey, yang lain? Okey, ini kita boleh masukkan dalam pengenalan diri kita. Contoh, Hajime mashite. Watashi wa Nizam desu. Johor kara kimashita. Watashi wa Malaysia jin desu. Dozo yoroshiku. Nampak? Mula kita sebut saya dari Johor. Lepas tu saya orang Malaysia. Masukkan dalam pengenalan diri. Boleh? Mau cerita saya ulang. Hajime mashite. Watashi wa Nizam desu. Johor kara kimashita. Watashi wa Malaysia jin desu. Dozo yoroshiku. Boleh? Okey, ada soalan kat sini. Okey, macam mana kalau sensei tanya soalan, contoh fun. Fun yang Teng Sang. Ada fun Sang? Yes, sir. Okey, soalan. Soalan sensei. Fun Sang wa Kankoku jin desu ka? No. Kalau no, apa dia? Iye. Betul Iye. Sebut Fun Sang. Iye. Ile. Apa nak jawab betul? Okey, jawab dia macam ni. Okey, sesi ajar cara jawab. Kita ada negative form. Maksudnya bentuk negatif. Kena sebut Dewa Arimasen. Dewa Arimasen. Boleh sebut? Dewa Arimasen? Dewa yang ni huruf- Arimase. Yang ni huruf H tapi sebut Wa. Dewa Arimasen. Okey, jadi Dewa Arimase. Iye watashi wa Kankoku jin Dewa Arimasen. Iye watashi wa Iye. letakkan iye dekat sini. Iye Ye. watashi wa Watashi wa Kankoku jin Dewa Arimasen. Kankoku Kankoku jin. Jin orang kan? Kankoku jin Dewa Kankoku Arimasen. jin. Dewa Arimasen. Arimase. Okey, ulang sekali lagi. Fan Sang wa Kankoku jin desu ka? Kankoku jin. Jawapan dia iye. Watashi wa Kankoku jin Dewa Arimasen. Boleh? Okey. Boleh. Okey, saya tanya Chia Sang pula. Chia Wei Yao Sang. Chia Sang. Ada Chia Sang. Tak dengar suara. Cuba mikrofon. Tak boleh juga. Tak dengar. Okey, Shantini Sang. Mikrofon tu problem kot. Okey, Shantini Sang. Ada? Shantini? Imas kak? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita minta Etila Sang. Etila Sang? Okey, cuba awak punya mikrofon, Shantini. Tak dengar suara. Tak dengar. Mungkin masalah mikrofon. Okey, Etila Sang? Ada? Okey. Etila Sang wa Amerika jin desu ka? Iye. Iye, dah betul dah. Lengkapkan ayat. Iye. Gunakan Dewa Arimasen. Iye. Iye, dah betul dah. Iye.
Iye. Okey, watashi wa Iye watashi wa Amerika jin dewa arimasen. Iye watashi wa Amerika Jin jin dewa arimasen. jin Boleh? Amerika Iye harimas. arimasen. Watashi wa Amerika jin dewa arimasen. Sekali lagi. Watashi wa Atina sang wa Amerika jin desu ka? Iye watashi wa Amerika jin desu wa harimasen. Des tak ada dah. Yang ni bukan des lah. Terus dewa arimasen. Dewa harimasen. Des tu positif. Dewa arimasen ni yang negatif. Bukan lah. Bukan. Okey. Contohlah saya tanya awak, Atila sang. O genki desu ka? Sihat tak? Sihat tak? O genki desu ka? Kalau sihat, hai genki desu. Hai, genki desu. Kalau tak sihat, iye Iye genki dewa arimasen. dewa harimasen. Okey. Genki itu sehat. Kalau tak sihat, genki dewa arimasen. Kalau sehat, genki desu. Okey, ada soalan tak sini? Kalau ada soalan tolong beritahu pasal apa? Bila online ni dia tak akan sampai. Dia jauh. Mungkin 24 orang yang betul-betul faham tak ramai lah. Tapi kalau kelas fizikal saya akan pergi seorang-seorang. Kalau kat sini boleh pergi seorang-seorang tapi mikrofon problem, internet susah dapat, jadi dia tak sampai. Okey, tak apalah. Kita dah buat fizikal dah minggu lepas. Yang ni tolong fahamkan. Okey, apa maksud jin dewa arimasen? Okey. Jin tadi orang. Bukan orang. Contoh, watashi wa Amerika jin dewa arimasen. Saya bukan orang Amerika. Boleh? Kosong. Dewa arimasen ni maksudnya bukan. Amerika jin dewa arimasen. Bukan orang Amerika. Okey, contoh sensenya ko. Ko-sang semua saya. Ko-sang, anata wa Singapore jin desu ka? いいえ、私、アメリカ、 Singapura, Malaysia. Singapura. Saya Malaysia. tukar negara. Saya tukar negara pula. Adakah awak orang Singapura? Ni bukan cerita mereka lagi ni. Dengarkan soalan. Anata wa Singapore jin desu ka? いいえ、私、 Wa シンガポール人ではありません。 tukar. Bukan Amerika, bukan Korea lah. Kita masuk negara lain lah. Contoh. Okey, saya tanya Nur Iliana Sang. Ada Iliana Sang? Hai, Iliana Sang? Ada Iliana? Macam tak ada je. Ada. Ada. Okey, Iliana Sang. Anata wa Indonesia jin desu ka? Iye. Iye. Iye, apa dia? Kalau bukan orang Indonesia, nak sebut macam mana? Indonesia jin dewa arimasen. Iye Indonesia jin dewa arimasen. Macam tu. Awak nafikan lah. Iye, Indonesia jin dewa arimasen. Boleh? Boleh. Okey, okey, tak apa. Nanti kita praktis lagi. Alright. Okey, ada soalan nanti boleh tanya sensei dekat sini. Okey, next. Okey, new vocab. Okey, yang ni siapa? Sensei. Watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Okey. Okey, soalan sensei. Nur Shazmin sang. Shazmin sang. Ada Shazmin? Ada Nur Shazmin? Ya. Ada. Okey, Nur Shazmin sang. Anata wa sensei desu ka?
Soalan sensei. Anata wa sensei desu ka? Awak Iye. cikgu ke? Iye. Gunakan dewa arimasen tadi. Iye. Iye je. Okey, kosang. Anata wa sensei desu ka? いえ、私、先生、人ではありません。 Jin tak ada dah. Sensei dewa arimasen. Jin tu untuk orang saja. Sensei dewa arimasen. Okey, macam tu. Boleh jawab. Ni. Nur Syazmin sang. Syazmin sang. Ada Syazmin. Tak ada lagi dah. Okey. Macam mana? Tak ada. Okey. Okey, kalau awak bukan sensei, awak siapa? Kalau student apa? Kalau student ni. Gakuse. Gakuse. Chia-san, gakuse desu. Gakuse. Watashi wa gakuse dewa arimasen. Watashi wa gakuse dewa arimasen. Saya bukan student. Gakuse dewa arimasen. Anata wa gakuse desu. Okey, lepas awak graduate UTM, awak akan jadi pekerja kan? Awak akan bekerja, kita sebut Shain. Sebut Shain. Shain. Shain, okey. Mau cerita saya ulang. Sensei. Gakuse. Shain. Gakuse. Okey. Okey, next. Yang ni apa ni? UTM. UTM. Okey, yang ni huruf apa? No. No. Okey, cikgu tadi apa? Sensei. Watashi wa UTM no sensei desu. Watashi wa no UTM sensei desu. Bukan no, tak ada depan. Watashi wa UTM no sensei desu. Saya dengar ayat sensei. Ayat sensei watashi wa, saya bukan awak Watashi wa UTM no sensei desu. Saya cikgu UTM. Saya lecturer UTM. Okey, buat ayat. Chia-san, awak student UTM. Ini part awak. Okey, cuba buat ayat. Watashi wa UTM no Okey. gakuse Desu. desu. Watashi wa UTM no gakuse desu. Saya pelajar UTM. Boleh? Okey, katalah awak nanti kerja di Sony. Kerja di Sony. Okey. Sebutkan Sony no Shain desu. Sony no Shain desu. Boleh sebut? Siapa? Sony no Shain desu. Okey, Sony no Shain desu. Maksudnya pekerja Sony Boleh? Okey, jadi kita praktis. Ni tadi siapa ni? Nama dia? Yamada. Okey, Yamada sang wa UPM no sensei desu. Yamada sang wa UPM no sensei desu. Ni ayat dia. Yamada sang wa UPM no sensei. Apa maksud ayat ni? Sensei tanya Vivian pula. Vivian sang, ada Vivian? Imas kak? Vivian. Tak ada, Vivian. Kalau tak ada, kita pergi pada Tan Jin Yi sang. Jin Yi sang ada? Ada tak? Tan sang. Tan Jin Yi sang. Hai, sensei. Okey. Apa maksud ayat ni? Yamada sang wa UPM no sensei desu. Yamada is a student of UPM. Not student. Lecturer. Bukan sensei, lecturer Mr. Yamada is lecturer at UPM lah. Yamada sang wa UPM no sensei desu. Okey, nampak kat sini. Kita ada dua partikel penyambung ayat. Yang pertama kita ada wa, yang kedua kita ada no. Dalam penyambung, dalam bahasa Jepun, dalam sentence kita ada
Banyak partikel penyambung ayat. Yamada sang wa UPM no sensei desu. Okey, buat ayat yang nombor 2. Tan sang. Nombor 2 ni. Mike ni pekerja Sony. Cuba buat. Michael sang wa Sony say no say. Shain desu. Okey, dengarkan sekali lagi. Mike sang wa Sony no shain desu. Boleh? Oh, Tan sang. Mike Sikit. Mike sang wa Sony no sa it desu. Shain desu. Mike Shain sang desu. wa Sony no shain desu. Okey. Tan sang, sebutkan awak punya ni pula. Awak pelajar UTM? Tan sang wa no Watashi wa. watashi wa Ah. watashi wa UTM no UTM no. Kalau student tadi apa? kakuse. Des. Watashi wa UTM no kakuse. Yes, that's Hai, watashi wa UTM no gakusei desu. Boleh? Okey, jadi yang ni awak boleh masukkan dalam awak punya pengenalan diri. Hajime mashite. Watashi wa Nizam desu. Johor kara kimashita. Watashi wa Malaysia jin desu. Watashi wa UTM no sensei desu. Dozo yoroshiku. Nampak? Ada penambahan 2 perkataan. 2 ayat dalam minggu ni. Minggu lepas kita cuma 4 ayat. Minggu ni kita tambah lagi 2. Okey, saya ulang balik. Hajime mashite. Watashi wa Nizam desu. Johor kara kimashita. Watashi wa Malaysia jin desu. Watashi wa UTM no sensei desu. Dozo yoroshiku. Boleh tak, Tan sang? Okey, boleh, jadi boleh. Subarashi. saya bagi 3 minit pada semua 24 orang ni. Awak buat balik 6 ayat untuk kenalkan diri. Boleh? 3 minit. 3 minit jadi buat 6 ayat. Bukan 4 Minggu lepas kita buat 4. Awak buat 4 dekat dalam kelas. Minggu ni kita tambah lagi 2 ayat jadi 6. Saya bagi 3 minit. Lepas ni saya akan panggil. Untuk awak present lah. Untuk 6 ayat ni. Okay. Hai, Renshu shite kudasai. Tolong practice 3 minit.
Hai, okey desu ka? Dah boleh sebut 6 ayat tu? Okey, kita minta seorang lah. Yap Yin Yi Sang. Okay, Yap Sang ada? Yap Sang? Ada, Yap. Yap Sang. Ada. Hai, cuba kenalkan diri. はじめまして。 Hai. 私はイニです。 Okey. 私はマレーシア人です。 Okey. マラカから来ました。 Okey. どうぞよろしい。 Itu yang 4. Saya nak ada tambah 2 lagi. Saya orang Malaysia. 私はマレーシア人です。 Okey. ありません。 Malaysia Jin des. Tak ada dari Masin dah. Ha. Masyidah sekali lagi. Saya orang Malaysia. 私はマレーシア人です。 Saya pelajar UTM. 私はUTEMの学生です。 Okey. Hai. Nice to meet you. どうぞよろしい。 Dozo yoroshiku. どうぞよろしく。 Hai. Ulang sekali lagi. 6 ayat tu. Okey, sekali lagi. 私ははじめまして。 Okey. 私はイニです。マラカから来ました。 Okey. 私はマレーシア人です。 Okey. 私はUTEMの学生です。どうぞよろしく。 Cool. Hai. Arigatou gozaimasu. Boleh eh? Okey. Ya, boleh buat lah 6 ayat. Okey, next. Saya minta Nur Shazmin Sang. Ada? Nur Shazmin Sang? Ada? Nur Shazmin? Ya, ada. Okey. Kenalkan diri anda. はじめまして。私はシャズミンです。Negeri Okey. Sembilanから来ました。 Hai. 私はUTEMの学生です。 Kakuse 私は des. 学生です。 Okey. 私はマレーシア人です。どうぞよろし Dozo yoroshiku. どうぞよろしく。 Hai. Okey desu ka? Okey, okey, okey. Okey. Boleh eh? Okey. Sekali lagi boleh? Ulang sekali lagi. Hai. Shazmin Sang. Ulang sekali lagi. 6 ayat. はじめまして。私はシャズミンです。Negeri Sembilanから来ました。私はUTEMの学生です。私はマレーシア人です。どうぞよろしく。 Hai. Arigatou gozaimasu. Dah nampak smooth sikit. Okey, next. Ko Sang. Okey, Ko Sang volunteer nak buat. Okey, dozo. Ko Sang. おはようございます。はじめまして。私はコウさん。両方から来ました。私はマレーシア人です。UTEMの学生です。どうぞよろしく。 Hai. Arigatou gozaimasu. Boleh eh? Okey, cuma Ko tak boleh sebut. Ko Sang des. Watashi wa Ko des. 私は Ah. コウです。 Okey, Ko kalau des. kita kenalkan orang lain, barulah boleh gunakan sang. Tapi untuk kenalkan diri kita tak boleh letak sang. Hajime mashite. Watashi wa ko desu. Okey. Okey, jadi kalau cakap UTEM no gakusei, oi desu, ramai kan? Awak boleh cakap
Macam ni. Watashi wa yutem no FPTT no BTEC no gakusei desu. Boleh tak? Yutem no FPTT no. Okey, lepas tu letakkan awak punya kos. BTEC no gakusei desu. Boleh tak? Macam ni. Dalam chat box ni saya tuliskan. Dalam chat box ni saya tuliskan yutem no FPTT no BTEC no gakusei desu. Yutem no FPTT no BTEC. Masukkan awak punya fakulti pun boleh. Awak punya kos. Bidang awak. Boleh tak? Contohlah. Hajime mashite. Watashi wa ko desu. Johor kara kimashita. Watashi wa Malaysia jin desu. Watashi wa yutem no FPTT no BTEC no gakusei desu. Dozo yorishiku. Boleh tak, Ko-san? Boleh. Panjang sikit lah. Kalau letak FPTT pun boleh. Yutem no FPTT no gakusei desu. Kena letak no lah, salah satu. Okey. Ada soalan tak untuk pengenalan diri 6? Tak ada. Kalau tak ada, okey. Kalau tak ada, kita terus. Okey, hari ni kita nak buat role play. Role play kita nak berlakon. Kita ada tajuk Haji Memashite. Haji Memashite. Macam ni kita nak kenalkan. Dekat sini ada 3 orang lah. Ichi, Ni, Sang. Ada 3 orang. Okey, saya kenalkan dulu. Ichi. Kochira wa Yamada-san desu. Kochira wa Yamada-san desu. Yamada-san wa Nihonjin desu. Orang Jepun lah. Okey, nombor 2. Kochira wa Sato-san desu. Kochira wa Sato-san desu. Sato. Nama dia Sato. Sato-san mo Nihonjin desu. Sato pun orang Jepun. Okey, nombor 3 ni. Kochira wa Mike-san desu. Kochira wa Mike-san desu. Mike-san wa Amerika jin desu. Mike-san wa Amerika jin desu. Okey. Okey, ada 3 orang ni. Situasi dia, situation at office. Jimusho desu ne. Dekat office. Okey, customer datang ke company. Jumpa bos lah. Mike jumpa Yamada. Pasal dia dah kenal lah bos. Dalam office tu ada seorang staff. Bila staff ni ada dekat office ni, dia nampak bos, dia cakap apa. Lepas tu bos cakap apa, dan bos kenalkan customer dia pada staff. Agak-agak awak macam mana nak buat dialog ni. Jadi tugas awak ni boleh kena buat dialog lah untuk pengenalan diri. Okey, saya minta 3 orang ni lah. Okey, 3 orang ni, Ko-sang, Shazmin-sang dengan Yap-sang. Ko, Shazmin dengan Yap. Ada? Wakil untuk grup hari ni. Ko-sang. Okey. Shazmin dengan Yap. Oh, mic macam tak stable Okey. Itulah kalau online ni macam nilah. Kalau duduk kat asrama ada problem sikit. Okey. Tukar orang lain. Okey, tukar pada siapa? Ko-sang. Ko nak tukar pada siapa? Okey, Zen Yang-sang. Okey, Zen Yang-sang, ada Zen? Ada. Okey, Zen Yang jadi Yamada. Boleh? Yamada, boleh. Yamada Okey, Zen Yang jadi Yamada. Okey. Shazmin jadi Sato boleh? Shazmin. Mana Shazmin ni? Tak ada tak? Susah juga. Boleh. Okey, boleh. Okey, nombor 2 Shazmin. Okey, Yap-sang nombor 3 boleh? Mike. Boleh, Yap? Boleh. Okey. Jadi
macam mana nak buat dialog ni? Cuba bincangkan 3 orang. Okey, Zeng Sang dekat sini. Okey, Syazmin dekat sini. Yap dekat sini. Macam mana nak buat dialog ni? Boleh buat dialog tak? Dah boleh start ke Sensei? Cubalah bincang dengan 3 orang. Boleh start. Okay. Hajime mashite. Okey, Syazmin kan nombor 2 kan? Okey, Syazmin. Ha. Bila pagi nampak bos, awak bagi greetings. Kata ucapan apa? Kalau selamat pagi apa? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Syamin, mulakan dengan ohayo gozaimasu dulu. Boleh? Ohayo gozaimasu. Okey, jadi bos pun jawab. Okey, Zeng Sang jawab. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Okey, ohayo gozaimasu. Okey, jadi dia panggil staff tadi nombor 1. Okey, Sato Sang. Okey, kenalkan. Yang ni Mike. Macam mana nak sebut? Zeng Sang. こちらはマイさんです。 Betul. Dia panggil Sato Sang, Kochirawa, Mike Sang des. Okey, Mike. Okey, Yap, kenalkan diri anda. Yap. Haji Memashite. Dulu. はじめまして。 Okey, nama Mike. Watashi. Watashi. 私はマイです。 Okey, dari Amerika. Amerika kara kimashita. アメリカから来ました。 Okay, nice to meet you. どうぞよろしく。 Okay, dozo yoroshiku. Okay, sekarang ni Syamin. Part awak pula. Kenalkan diri. Watashi wa Syazmin desu. Dozo. Dozo yoroshiku. Okay, Syamin gunakan nama dia lah. Tapi kemudian nama perempuan ni sebenarnya Sato. Sato des. Sato. Sato des. Dozo yoroshiku. Okay. Jadi tengok dekat dia yang ni. Sama je dialog dia. Ni tadi yang merah ni Syazmin. Yang ada ni Zeng Sang. Okay, yang ni Yap Sang, Mike. Jadi Sato bila jumpa nampak bos dia sebut apa? Ohayo gozaimasu. Okay, yang ada jawab Ohayo gozaimasu. Lepas tu dia panggil nama staff dia Sato Sang. Kochirawa Mike Sang des. Dia tunjuk Kochirawa Mike Sang des. Okay, dekat part ni part Yap lah tadi. Hajime mashite. Mike des. Amerika kara kimashita. Dozo yoroshiku. Okay, Sato. Syazmi tadi. Sato des. Dozo yoroshiku. Boleh? Okay, sekali lagi kita buat. Tanpa tengok dialog. Boleh? Okay, mulakan dengan Syazmin dulu. Okay, mula balik Syazmin. Ohayo gozaimasu. おはようございます。こちらはマイクさんです。はじめまして。マイクです。アメリカから来ました。どうぞよろしく。 Syaza. Watashi wa Shine desu. Dozo yoroshiku. Watashi Sato des. Sato. Nama perempuan ni Sato. Sato des. Dozo yoroshiku. Okey, kalau susah nak ingat, okey sekarang ni kita tukar.
Okey, gunakan nama masing-masing. Tak nak satu, tak nak Mike, tak nak Yamada. Boleh? Boleh. Okey, katalah Zeng Sang dengan Yap Sang kawan. Kawan. Satu ni kawan dengan Zeng. Tapi apa ni Syazmin dengan Yap first time jumpa. Boleh? Kenalkan. Dari mana? Okey, cuba Syaza. Gunakan nama awak dari mana? Tukar je. Ohayo gozaimasu. Okey. Ohayo gozaimasu. Kochira wa nama apa? Yap. Yap Sang desu. Okey, Yap Sang. Okey, Yap Sang, kenalkan diri anda. はじめまして。私はイニーです。 Okey. 私はマレーシア人です。 Okey. どうぞよろしく。 Hai. Okey, Syazmin. Watashi wa Shazmin desu. Okey. Watashi wa Malaysia jin desu. Dozo yoroshiku. Okey, okey. Kalau dekat sini kat Malaysia kita lebih baik gunakan daripada negeri mana lah. Contoh kita sekarang ni kata dua-dua orang Malaysia betul. Pasal ni kat Malaysia. Tukarkan negeri. Yap dari mana? Yin Hee Sang? Melaka. Maraka Karakimashita. Syazmin dari mana? Negeri Sambiran. Negeri Sembilan Karakimashita. Tukarkan nama negeri. Boleh? Boleh. Alright. Tengok situation lah. Tengok situation. Okey. Okey, yang lain boleh. Ini wakil saja. Kalau dalam kelas saya akan ambil 3 grup present di depan. Tapi online ni susah sikit lah. Okey, jadi saya harap awak faham lah. Pasal kalau efektif, kalau nak tengok efektif kelas fizikal dengan online ni memang kurang lah. Kurang. Okey, tapi saya harap awak boleh dapat lah. Sebab sesi record ni nanti awak tengok balik lah. Okey. Tapi jangan harap pada record. Ada pelajar dia, sesi record kan. Ni tak payah tengok lah. Aku buat kerja lain lah. Nanti tengok. Yang tu kurang sikit lah. Okay. Ada soalan tak? Sheet semua narimas kah? Sesi nak lari pergi kelas pula. BTMM. Tak apalah, awak duduklah dekat hostel pasal tak ada kelas kan. Sesi kena lari sikit lah. Tak apalah. Okay. Ada soalan? Sheet semua. Harimas kah? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya stopkan dulu recording ni.